pergi mengekalkan perkahwinan yang retak. Dia akan sangat menderita. Saya lebih suka saya yang buka mulut dan dikatakan sebagai lelaki yang tidak bertanggungjawab daripada orang lain mengata dia. Ini menunjukkan kamu masih sangat menyayangi kakak ipar. Malangnya saya juga masih menyayangi wanita lain. Tetapi demi anak-anak, bolehkah kamu temankan kakak ipar ke England? Mungkin kita boleh bermula semula. Nasib baik ada saya yang bawa kamu keluar bersantai. Kalau tidak kamu selalu di rumah perasaan lebih tidak baik. Kenapa diam sahaja? Adakah kamu masih marah saya? Marah apa? Marah saya yang beritahu Rene. Tetapi saya benar-benar tidak sengaja. Saya tidak marah kamu. Tiada asap tanpa api. Jika perkahwinan itu tiada masalah, kenapa boleh berakhir dengan mudah? Tetapi menyebabkan kamu berdua bercerai. Saya rasa sangat bersalah. Perceraian adalah keputusan saya sendiri. Tidak boleh salahkan kamu walaupun tidak salahkan saya. Tetapi salahkan si perempuan itu. HMM sungguh nasib bertemu. Kamu cukup berani mengambil suami orang lain dan berjalan dengan bangga. Sungguh tidak tahu malu. Wendy, kamu seorang yang sopan dan tidak suka memaki. Saya tidak akan marah kamu tetapi saya marah untuk kamu. Kamu seorang peguam berpendidikan tinggi. Kenapa lelaki lain kamu tidak cintai? Mesti mengambil suami orang lain. Kamu cakaplah. Saya rasa perlu jelaskan kepada kamu. Selepas kami balik dari Mumbai, saya sudah buat keputusan. Tidak akan ada lagi hubungan dengan Markus. Tetapi kenapa keadaan jadi begini? Saya sendiri pun tidak tahu. Dan kenapa Markus yang cari saya? Saya rasa kamu yang paling tahu. Mengambil suami orang lain masih berlagak betul. Dunia ini masih ada keadilan, keberhati-hati ada balasan. Sudahlah Wendy, saya cakap dengan kamu. Sama ada kamu yang aktif atau dia yang aktif. Semua yang kamu lakukan bukan sahaja mencederakan saya. Kamu juga mencederakan dua anak saya. Nenek kami. Mana nak pergi? Pergi ke tempat yang tidak dapat ditemui oleh sesiapa. Anggap saja kamu pergi bercuti. Naik kereta. Baiklah, mari kita pergi bercuti. Kenapa ayah dan ibu tidak ikut bercuti? Saya tidak mahu pergi. Alah, sekarang keadaan istimewa. Kamu tinggal di sini, pasti akan dibawa ke England oleh ibu kamu. Nanti tak dapat jumpa nenek, tak dapat jumpa ayah kamu juga. Mari Cepat naik kereta, saya tidak mahu pergi. Saya hanya mahu tinggal di rumah. SSH, jangan bising, naik kereta dulu. Mari. Kamu tahu tak ini boleh dikira sebagai penculikan nenek. Bawa dua cucu pergi bermain ini juga salah ke? Akuan sudah beritahu saya. Kamu bawa paspor Cici dan Wewe nak bawa mereka ke Kanada. Betul ke tak boleh diterima? Kamu sanggup hianati ibu saya? Mereka berdua masih perlu ke sekolah. Sampai sana kamu akan cari sekolah untuk mereka ke? Kamu tak kenal tempat macam mana nak jaga mereka. Saya hanya nak elak sementara, tak fikir sejauh itu. Muma elak sementara tak boleh elak selamanya. Sekarang kalau kamu buat begini, kalau bergeda dengan kakak ipar, bila masuk mahkamah, mungkin kamu tak akan dapat jumpa mereka berdua lagi. Jadi apa yang patut saya buat? Saya tak nak dua anak ini jauh dari ibu mereka. Biarkan mereka ikut Connie. Mereka masih kanak-kanak. Perlukan ibu di sisi mereka. Sekarang yang buat salah sebenarnya abang. Keluarga kita jua macam mana boleh jadi guys begini. Kamu buat ini nak tolong saya ke kamu anak saya ke? Saya juga tak nak abang dan Junian bercerai. Tapi kamu tak boleh guna dua anak ini sebagai senjata. Saya tak nak begini. Tapi Markus tak nak memujuk isterinya balik. Mereka nak bercerai, apa yang patut saya buat? Muma sebenarnya saya ada satu cara. Boleh paksa abang berubah. Selain kisahkan keluarga, yang paling abang kisah adalah kerjaya. Kalau dia benar-benar tak boleh memujuk kakak ipar balik, Muma boleh cuba pujuk. Lembaga pengarah pecat dia dari jawatan. Nanti dia akan pertimbangkan. Boleh ke buat begini? Maksud kamu buat sesuatu untuk menakut-nakutkan dia? Ini juga satu cara yang tiada cara lain. Hei, ini sungguh tidak masuk akal. Kami sebenarnya tidak benar-benar ingin memecat abang. Cuma nak tunjuk sikap J. Harap dia boleh sedar dan kembali ke jalan yang betul. Ini cuma ugutan J. Saya akui cara ni agak keras. Dulu saya akan cakap dengan Susar dan kakak. Harap mereka boleh nasihat Markus dengan baik. Bukan nak ugut dia, saya rasa ini tak adil. Hei Topman. Mungkin kau lelaki.
Kau tak rasa perceraian abang saya satu perkara? TAPI saya dan Connie Ada, hubungan Saya yang baik. benar-benar tak nak mereka bercerai. Kalau boleh buat abang berubah fikiran, saya tak kisah guna cara kecil. Saya bukan macam tu. Ini soal prinsip. Kalau begitu kau tak sokong. Kami tak akan undi setuju dalam mesyuarat lembaga. Saya memang tak akan sertai undian yang emosional macam ni. Tak apa kau tak hadir mesyuarat lembaga pun. Tak akan pengaruh keputusan besar. Saya rasa semakin susah nak berkomunikasi dengan semua. Kalau begitu anggap saya tak cakap apa-apa. Kau suruh Mu guna cara pemecatan Marcos. Untuk paksa dia selamatkan perkahwinan ini. Mu adalah pemegang saham terbesar di Wanji. Dia paling berpengaruh dalam lembaga. Hanya dia boleh buat ahli lembaga lakukan ini. Jadi maksud kau nak satukan abang kau dengan kakak ipar kau. Apa pendapat kau? Saya faham maksud kau. Kalau nanti Marcos masih nak teruskan perceraian, Mu pasti akan lakukan seperti yang dia cakap. Dia akan bersama semua ahli lembaga memecat Marcos dari jawatannya di syarikat. Marcos bila dah tinggalkan syarikat, secara automatik kau akan ambil tempat dia. Kau betul tapi tak betul. Kalau Marcos benar-benar nak selamatkan perkahwinan takkan berjaya kan? Budak. Ada langkah pertama pasti, ada langkah kedua. Abang susah nak buat silap dalam serangan. Tapi nak hancurkan perkahwinan yang rapuh. Sungguh mudah. Cuma perlu cari perempuan jahat buat sesuatu. Nanti dia nak selamatkan perkahwinan susah ke? Susahlah betul. Jom minum. Kau ni pandai. Cedong cakap sikit. Cedong dengar kata Puan Juo nak tinggalkan Hong Kong. Kau yang buat mereka cerai ke tolong cakap sikit. Cedong tolong beri muka cakaplah. Kau ni perempuan jahat. Aku nak bela semua isteri di Hong Kong. Aduh. Ada kejadian Cik Dong kau ada cedera ke macam mana perasaan kau sekarang? Nak kita panggil polis ke kau okey ke? Ada cedera ke? Cik Dong berdasarkan rakaman yang diambil. Ada seorang wanita tuang ket air ke atas seorang wanita lain. Dan berdasarkan berita di tempat kejadian mangsa, terlibat dalam kes perceraian jutawan baru-baru ini. Tokoh skandal Dong Lingzi. Mak saya nak keluar sikit. Marcos, kau nak pergi mana? NG ada masalah. Oh, saya dah nampak dalam berita. Cuma kena tuang cat je tak apalah. Saya nak pergi tengok dia Kau nak pergi hospital tengok dia. HMM rasanya tak payahlah. Saya telefon tanya khabar je lah. Lagipun NG macam anak saya sendiri. Marcos. Jangan keluar. Kau nak buat mak marah ke? Dalam keadaan macam ni, walaupun ada apa-apa berlaku, kau tak patut pergi jumpa dia. Kau nak kehilangan isteri, kehilangan anak, kehilangan rumah kau. Mak kau dah dengar. Connie dah nak pergi ke England. Apalah paling teruk kau pun terbang ke England. Tunggu dia lembut hati balik bersama. Mak dah fikir. Kau teman Connie pergi England. Tinggalkan semua masalah ni. Tinggalkan semua godaan. Kau berdua baik-baik. Baiki hubungan mulakan semula. Buat macam ni tak guna. Baiklah kalau kau tak nak dengar cakap mak. Tak nak selamatkan perkahwinan ni. Saya sudah berunding dengan semua pengarah. Melucutkan jawatan anda di ban. Ho, apa yang awak cakap? Ya, saya sudah bersetuju dengan Wenshu mereka. Jika awak berkeras untuk bercerai, awak tidak perlu lagi memikirkan untuk menjadi pengerusi dan CEO Wanji. Ini adalah ultimatum terakhir dari ibu kepada Ibu, awak. kenapa awak boleh buat begini? Kenapa tidak boleh? Saya adalah ibu awak. Dan juga pemegang saham Utama Wanji. Awak ini campur aduk urusan pribadi dan urusan rasmi, tidak tahu mana yang Apa penting. Apa yang awak lakukan akan merugikan kepentingan Bank Wanji. Ban bukan hanya awak seorang. Awak tidak menjadi pengerusi. Tidak menjadi CEO, ramai orang boleh menggantikan. Tapi awak perlu tahu, suami Connie hanya awak seorang. Ayah Wewe Cici juga hanya awak seorang. Tiada sesiapa yang boleh menggantikan. Awak masih tidak tahu membezakan yang betul dan yang salah, yang penting dan yang tidak penting. Saya sudah besar. Saya tahu apa yang saya lakukan. Marcos,
Sekarang sudah tiada masalah. Nasib baik itu hanya air kosong. Jika itu adalah cecair yang mengakis. Alamak itu sudah tentu sangat bahaya. Baru tadi saya sangat takut. Sangka ada orang yang mahu merosakkan wajah awak. Sebenarnya saya sudah tiada masalah, sekarang tidak perlu dimasukkan ke hospital. Tidak boleh wartawan di luar belum pergi. Awak lebih baik tinggal di hospital beberapa hari lagi untuk berehat. Betul Marcos ada telefon awak. Budak itu memang tidak ada hati. Perkara sebesar ini pun tidak peduli. Saya akan segera memanggilnya datang. Alamak jangan ayah, ini hanya perkara kecil. Apa perkara kecil ini adalah perkara kecil? Bagaimana jika kali ini benar-benar menggunakan asid untuk merosakkan wajah awak? Bagaimana itu? Saya tidak mahu mengganggunya. Pada masa ini awak faham tidak? Saya benar-benar tidak faham. Kenapa pada masa seperti ini awak masih membantunya? Tidakkah awak tahu semua masalah itu dibawanya kepada awak? Adakah saya tidak membawa masalah kepadanya? Sebenarnya, dia meninggalkan isteri dan anaknya kerana saya. Dan dia juga mempunyai banyak urusan di syarikatnya. Dia sekarang lebih sibuk daripada saya. Ya. Saya harap dia ada di sisi saya. Saya juga susah nak tanggung sorang-sorang macam ni. Tapi apa nak buat? Saya tak nak paksa dia masa ni. Saya tak nak bagi tekanan kat dia masa ni. Dia macam ni tak bolehlah. Awak tak kisah ke awak tak buat apa-apa. Sekarang ni satu-satunya yang saya boleh buat ialah tunggu. Tunggu dia selesai urus semua orang dan hal dia. Baru cakap. Kalau tak, paksa dia tinggal pun saya tak gembira. Connie. Nak pergi mana Mami? Kita pergi airport. Saya hantar mereka dua balik UK. Bukan nak pergi dalam beberapa hari lagi ke? Kenapa terburu-buru sangat ni? Awal atau lambat kena pergi juga. Beberapa hari awal atau lewat tak ada beza. Cakap bye-bye dengan nenek cepat. Dengar cakap bye-bye dengan nenek. Saya janji. Lepas sampai UK saya bawa awak balik jumpa nenek. Jangan macam tu, baik, bye-bye nenek. Pergi peluk nenek. Bye-bye nenek. Nenek pun tak sanggup nak lepaskan korang. Connie tunggu beberapa hari lagi lah. Kita sekeluarga belum sempat makan bersama. Hantar. Lagipun Yat Ming dengan Yihin nak balik tak lama lagi. Kalau mereka tak jumpa korang, mereka pun sedih. Tak payahlah Mami. Awak tahu saya tak boleh tinggal lagi. Biar saya pergi. Connie, saya tahu kali ni salah Marcos. Tapi apa-apa pun. Biarlah Marcos hantar anak naik kapal terbang. Betul tak payah saya telefon suruh dia balik. Tak payah Mami, saya janji lepas sampai UK. Saya terus telefon beritahu awak saya selamat, jangan cari dia. Bukan tu mungkin dia nak pujuk awak balik. Jangan cari dia Mami, jangan cari dia. Jangan cari dia. Saya tahu dia kat mana. Awak jumpa dia pun tak ada guna. Dia tak akan balik, biarlah dia. Awak dah tahu. Jadi kenapa kau pergi tergesa-gesa? Saya sudah putus asa dengan orang ini. Anggap saja saya bersalah padamu, saya benar-benar harus pergi. Katakan padanya jangan cari saya di Inggris. Connie. Saya tidak tega meninggalkan kalian. Jangan pergi, jangan pergi. Pada dasarnya saya harus pergi. Kamu harus jaga diri baik-baik. Kedepannya saya tidak bisa mengingatkanmu lagi. Perhatikan pola makan. Shui Yi, tolong jaga baik-baik untuk saya. Mama ya. Mari kita pergi Connie. Saya tahu anak saya terlalu keterlaluan. Walaupun kamu tidak berubah pikiran, saya tidak akan menyalahkanmu. Tapi kalian akan bercerai. Kasihan kedua anak itu. Sekarang kamu bawa mereka pergi dari sini, ke tempat yang jauh. Tidak bisa bertemu satu pun keluarga. Kamu bilang betapa kasihannya mereka. Saya tidak bisa tidak pergi. Saya tidak bisa tinggal, biarkan saya pergi. Connie. Saya tidak pernah memintamu. Tolong lihat dari sisi saya yang sudah tua ini. Jangan bawa kedua cucu saya. Mama, saya mohon jangan kejam. Jangan pisahkan kami. Hahaha Mama, apa yang kau lakukan? Berdirilah, saya tidak pantas Mama, berdirilah.
Kamu pantas. Yang pantas adalah saya. Maaf, saya harus tinggalkan cucu saya. Memang memisahkan ibu dan anak. Sangat kejam bagimu. Tapi anggap saja Mama bersalah padamu ya. Saya mohon. Mama jangan seperti ini. Anggap saja saya bersalah padamu. Hei Marcos, Kamu segera pulang ke rumah. Mama ada apa lagi? Connie mau pergi cepat pulang.